Hey, what's up guys, bersama lagi aku Alan Cyper X. So video kali ni aku akan main game Roblox Brookhaven. Dan ya, game ni game main macam jalan-jalan, lepak-lepak dengan kawan. Dan ada rumah, ada kereta. Dan ya, aku cuma buat video vlog macam biasa, just jalan-jalan, tengok ada apa je. So sekarang ada event Halloween kat sini. Dan ya, mana semua orang? Oh, ada orang kat sini. So sekarang aku akan pergi ke tempat Happy Halloween, yang mana ni pun baru update untuk bulan ni. Oh, ada candy. Tapi mana gula-gula dia? Ada tempat lepak sini. Ni kalau korang main dengan kawan korang, boleh lah lepak sini. Sini ada apa? Ni ada tempat tidur. Sama juga. Oh, ni tempat coklat. Tapi mana coklat? Kata kedai coklat, mana coklat? Reward reveal next week. Oh, untuk minggu depan ada event baru. Tapi agak-agak apa Ni ada apa ni? Tempat air ni. Wow. Ush. Tempat apa ni guys? Aku tak pernah masuk tempat ni macam ni. Dia ada tali lagi. Wish, dah siang. Tadi malam. Dikein. So tempat dia. Oh, sampai sini je. Ni ada apa? Ada kereta. Ui, bergerak lah. Tak silap dia ada apa? Maze kan, yang kita kena cari jalan. Yang ni ke? Macam mana jalan dia ni? Alamak, salah jalan. Sekejap. Cuba saya buat. Kan nampak ni. Ni ada apa? Jom kita masuk. Lawa dia. Mak kau. Terkejut. Dia buat apa? Tapi so far lawa Lawa dia, apa dia orang edit tempat ni. Dia design tempat ni. Okey, sampai sini je. Okey, sini tak ada jalan. Ni jalan mati. Okey, sini ada apa? Tak ada apa-apa. Sini cuma pokok je. Ini jalan mati ke? Wish. Ada tempat rahsia lah. Lama agensi. Ni tempat rahsia yang menakutkan lah guys. Apa benda ni? 1 bersamaan dengan 2 bersamaan dengan 4 bersamaan dengan 8 bersamaan dengan 16. Ni ada Swiss lah. Apa ni? Okey. Ini batu-batu apa ni? Macam tak ada apa. Tepi-tepi ni ada. Tepi ni tak ada apa pun. Jadi mana yang korang cari tempat rahsia ni, dia ada kat sini je. Dia berdekatan dengan pokok ni, dengan tepi nampak rumah kayu tu. Okey, so sekarang saya nak pergi ke rumah saya. Tapi saya nak kena ada kenderaan. Sekejap, kita cari kenderaan apa kita nak naik nak naik apa? Kereta ke, motor ke? Kita naik basikal lah. Warna pink. La. Jalan-jalan. Ni dah kena apa ni? Apa jadi? Ada lesen ke tak weh? Dia ni ada lesen ke tak? Apa nak jadi?
Kenapa ada penghalang kat sini? Ada orang buat ke? Kenapa dia tutup jalan? Ada apa kat sini? So, kita akan buat rumah kita kat sini, bahagian sini. Uyo, lawanya rumah dia. Apa? Tengoklah rumah dia sepenuh Halloween ni. Oh, lama. Ada kereta. Lawanya kereta ni. Alah, tak boleh bawa lah. Kena kunci. Aduh. Agak-agak boleh masuk tak? Wush, boleh masuk. Sebelum tu kita exercise dulu. Kita exercise, kasih kuat. Wah, kuatnya saya. Baiklah, ada apa kat atas ni? Oh, ada TV. Tak ada orang kat sini. Better aku keluar je lah. Okey, kita sambung nak buat rumah kita. Jadi kita nak letak rumah kita dekat mana? Sinilah. Saya nak pilih rumah apa? Kita pilih ni lah. Inilah rumah saya. Santai je kan. Tak besar. Tak kecil sangat. Cuma biasa-biasa je. Hidup sederhana. Boleh lepak dekat atas ni. Baru best. Duduk santai. Ada vacuum. Lama tak duduk rumah ni. Kita kasih vacuum lah. Dah berhabuk dah. Dah berhabuk. Aduh. Saya berak kejap. Dan sambil gosok gigi. Okay guys, itu saja pada video kali ini. Aku harap korang enjoy dengan video ni. Pastikan korang like dan subscribe channel aku mana yang belum subscribe. Dan aku harap korang enjoy. Jumpa korang pada video akan datang. Okay, bye-bye.